Tak, saya datang ni sebab nak bagi ni duit bulanan. Banyak sangat bulan ni. Kenapa bagi banyak sangat? Maira tak perlu semua ni. Abang lagi perlukan duit. Tak apa, kalau Maira tak nak, sedekah je lah, tak siapa. Bukan tak nak. Maira hargai sangat-sangat. Cuma tak nak susahkan abang. Tak susah, ini memang tanggungjawab saya. Saya balik dulu. Tak, abang, kejap. Abang, sini jap. Sini. Tengok. Ni, Maira dah letak gambar nikah kita. Dengan gambar family kita. Tapi itulah abang tak ada masa kita ambil gambar family ni. Kenapa abang tak balik? Sibuk. Abang. Apa? Tadi Rafiq datang. Lepas tu kenapa? Abang tak kisah? Tak. Abang tak cemburu? Kenapa nak kena cemburu? Tu kan memang kekasih awak. Tapi abang suami Maira. Abang kenalah pertahankan hak abang. Apa, Maira? Pernah ke selama ni awak anggap saya ni macam suami awak? Suka!